Social. Sorry. First master is of penulisan. How we want to maintain and sustain penulisan dalam media sosial supaya kita tak bias kepada mereka. So we will put down all our secret sauce to some point. Tapi biasanya kelas ni 2 hari. Sebab jawatan pengurusan wanita dia nak kepimpinan juga, so very squeezed. So what we do, komentoran ni akan jadi 3 bulan. Jadi kita bila kita ada komentoran 3 bulan, kita akan pass more secret sauce. Sebab dia masuk dalam dia punya community okey lah. Saya sempat loncat dia seronok. Alright, untuk saya dah pokok-pokok banyak. Menarik. Alhamdulillah. Ini stepping stone. Yes, that's right. Betul. Saya jadi a bit of background. Dah masuk community okey. Dah network kan. Ini banyak sangat formal. Saya tak nak bincang satu-satu. But this is my background, this is my CV. Saya nak rumuskan pengalaman saya itu dalam 3 dynamic. My life story ada 3 dynamic. Yang pertamanya, saya dibesarkan dalam 3 environment. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Saya dibesarkan di kampung Melayu terbesar di Malaysia dan Asia Tenggara. Wow. Itu Kampung Manjui Perak. Huge kampung. Dipanggil Gugusan Manjui. Dalam Manjui, dalam Gugusan Manjui itu ada 7 kampung Melayu. Yang paling ramai Melayu kat dalam kampung tu. Paling banyak kita ada juga. Okay, so I was raised in Kampung Manjui. Memang semua Melayu ni. Tapi my parents were good. My grandparents jauh. Dia hantar saya ke sekolah konvent. Jadi saya tak masuk sekolah Melayu, saya campur juga dengan Chinese dan Indian. Itu membuka mata saya. Dan saya duduk di Kuala Lumpur, duduk di kampung, dan saya juga study di UiTM, insyaAllah. Jadi pengalaman hidup saya, duduk kampung, duduk bandar, duduk di kota. That's why my world view is different. Masa di kampung mana, kawan-kawan saya ada yang anak berjaga pasal malam. Anak bapak yang lahir ada pun ada. Bila di UiTM atau di Kings, UiTM kita ada kawan anak ada. Putri Santai ada rekod kat sini. UiTM dah macam di agensi itu campur. Kings Malaysia ni kita kawan dengan anak Taikun. Anak Cina Taikun. So kita punya worldview atau kawan-kawan itu berbagai orang. Jadi so our perspektif sekarang tu kita boleh faham lah T20, T10 itu berbagai. Kita boleh juga kawan dengan kawan-kawan kita yang nak lagi dadah. Itu kesusahan itu. So worldview itu yang membentuk saya punya penulisan. Dan saya juga dikelilingi oleh 3 generasi. Saya dibesarkan oleh Tok dan Puan sebab bapak saya askar. Jadi bukan ada kat rumah. So dia beli rumah sebelah rumah Tok. So Tok Opah yang besarkan saya. So Tok Opah saya ada silent generation. Silent generation is generation yang sebelum merdeka. Memang susah. So the ethos atau the principle tu dia ajar saya. Tok saya seorang guru besar. Jadi dia yang didik lah saya. Besar politik dan sebagainya dia yang ajar. Dan saya juga ada boomer parents. Boomer parents. Father saya dalam 70 tahun ni. Mak saya dalam 65. Dan saya juga ada janji dengan Allah. So, penulisan saya selalu katakan bukan saja orang muda-muda, saya juga nak bercakap dengan orang yang senior daripada saya. Jadi, penulisan itu kena rangkumkan kesemuanya. So, 3 generation, my 3 dynamics next. Dan juga saya berpeluang, ada 3 dynamics dalam karier saya. Saya bermula sebagai pegawai kerajaan, Peguam Persekutuan Jabatan Peguam Negara, dan saya masuk corporate. Jadi, head of legal, head of corporate legal untuk corporate kita dapat pengalaman buat corporate law, pergi Singapura, pergi Japan dan sebagainya untuk berunding. Dan last kali saya juga dipanggil masuk kembali menjadi political authority, meeting ministers, special officer untuk Bahasa. Jadi 3 dynamic ini, corporate, kerajaan, politik. Dan saya ada dalam career membentuk juga penulisan saya. Alright, itu mengenai saya. Sekarang saya tak nak cakap banyak sebab perempuan pun dah breakfast ke tadi? Alright, so kita akan buka. Saya difahamkan perempuan dapat goodie bag.
Dalam goodie bag tu ada worksheet atau kertas pelayan kerja. Okay. Ada yang pernah datang saya punya penulisan, saya tengok ada muka familiar ni. Kita pernah buat aktiviti ni, tapi aktiviti ni sedikit lain. Sebab ni level, you guys gonna be future leaders of the country. So I upgrade sikit our bingo activity. Yeah. So what you want to do now? Puan-puan kena isi nama. Jangan nanti orang tulis. Ada saya nak tuliskan benda ni. Tulis nama puan-puan. Buka ke helaian pertama. Namanya Bingo Super World. Right? Nah, arahannya puan-puan kena tumbuh ramah semua dalam dewan ini. Termasuk my team, termasuk saya. Kalau ada kena dalam butiran yang dalam 9 itu, kau tulis namanya. Jangan tulis nama sendiri. Jangan terperasan untuk letak nama sendiri, ya. Itu satu. Nombor 2, jangan ambil nama orang sebelah berulang-ulang. Kena cari orang lain. Satu nama, satu kotak, nama yang berlainan 9 for. You should have 9 different name for different kotak. Alright? Jadi 5 individu terawal yang siapkan 9 kotak itu akan cakap bingo dan ke depan. Lepas 5 individu ini dapat bingo, orang lain tak boleh. Tak boleh kalau tidak sampai petang tak habis kira. So 5 orang terawal kat sini dan kita akan stopkan permainan dan kita akan buat debrief atau postmortem lepas tu. Okay, faham? Ada soalan? First activity? Tak ada ya? Ini ada hadiah ya puan-puan? Ada hadiah. Hari ni banyak hadiah. Sila berprestasi gaya buku keunggulan tinggi. Ya? Okey. Boleh bergerak-gerak. Jangan stay put sebab hari ni banyak pergerakan. 1, 2, 3. Mana bahagian awak punya? Saya suka politik tapi bukan politik. Siapa nama saya awak? Saya tahu awak Huda. Nurul Huda. Siapa kat sini? Saya nama Nurul. Anak sulung Fatina. Saya nama Cik O. Nurul Huda. Anda apa? Saya tiada dalam semua. Pernah saya tiada dalam semua. Saya minta maaf. Saya ada ni, ada 3. Awak nama apa? Awak ada 3 akaun yang aktif tak? Erbi Shima Ikiga. Tidak, saya boleh habis ni dulu. Huda. Shima. Erbi. Siapa? Ain. Shima Ikiga. Titi Chu. Saya biasa guna Chu SN. Kartina. Instagram IG. Sima Musabira. KHR. Kalau KHR. Letak nama saya tak. Tulis untuk politik tapi bukan animal. Sima pun sama soal politik. Bubuk dah. Oh dah ambil situ ya. Ambil situ mana boleh? Okey, tak boleh. Tak kena cari.
Okey, jangan risau. Sepanjang hari boleh isi kotakku. Sila duduk, bertenang. Risau, duduk sini. Okey, can we have a mic here? Saja nak dapat apa seronok aktiviti. Don't worry, you have the whole day to interview your friends, your colleagues. Siapa lagi seorang lagi? Tak ini. Tak. Tak apa tak? Tak cukup. Dia main sini. Ya, benar. Tak cukup. Adik pernah jadi adik macam ni ke? Tak pernah. Pernah jadi adik macam ni? Saya lagi 3. 3 dari depan. Kelompok pertama, tak payah habiskan dulu. Siapa ahli majlis ni? Tak tahu. Susah sikit. Ahli majlis susah sikit lah. Tak ada. Ada siapa kan? Okey. Boleh duduk. Saya tahu siapa. Dia pakai tudung popot, pakai batu tu. Yang tu. Goodie bag ada buku nota kosong. Ada buku nota kosong. Janganlah tulis atas kertas hotel ini sebab nanti terhilang. Boleh tulis dalam buku nota kosong itu. Terima kasih kemudian Jumpa tadi kat Sri Dia. Patut tak bawa handphone nak dekat gambar. Boleh dapat. Mana kat Sri Dia tadi? Kita dengar jawapan sokongan saya nanti ni. Sudah tepuk tangan dulu. Cepat. Okey, nombor 1 tadi siapa ni? Si Puan Wardah ni. Puan Wardah kan? Di satu kasih kita tahu macam saya sebenarnya. Okey, teruskan. Lagi lain sikit kan? Okey, lain kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nana. Nama saya Aisyah Zain. Untuk bingo ni nama setiap kotak kan? Okey. Untuk kotak pertama Puan Nuraini, terima kasih. Nuraini because Nur bagus. Yes. Okey. Kita ada kembar. Isteri yang pakai asli ada kat sini. Itulah. Puas sikit. Salam. Okey. Bertudung dan berbaju ungu. Saya salah kat sini. Sebab atau kan? Okey, atau boleh. Dia berbaju ungu Puan Talia. Puan Talia, betul. Banyak ungu ni sebab baju dia tahu baju nak pakai ungu. Pandai set. Okey. Pernah atau sedang menjadi ahli majlis Puan Zairina, sahabat saya, ahli majlis Perbadangan Kewangangan. Hebat semuanya. Okey, anak sulung atau tunggal. Anak sulung Puan Cik Sharifah, kawan saya juga di belakang. Betul? Okey, adik Alia, Cik Suziani bertudung hitam. Pernah berdepan troll Puan Sri Dia. Puan Sri Dia yang mana sana? Puan Sri, ini Puan Sri Dia. Terima kasih datang. Dia pun baru kenal. Terhambal ni sekarang. Puan Sri datang. Terima kasih. Pernah berdepan troll, nanti Puan Sri cerita kat kita ya. Okey, dan ada 3 akaun sosmed aktif Puan Farah. Puan Farah betul? Ada sosmed apa tu? Okay, good. Alright then. Okay. Pernah menulis di akhbar atau buku atau jurnal Puan Nordiana. Dia nak baca. Ini penulis terkenal. Okay. Okay. Suka politik tapi bukan ahli parti. Ada sahabat saya di belakang Puan Suhana. Boleh silakan tangan sini. Betul ya? Daripada Melaka. Puan ahli jadian. Okay. Alright, betul. Thank you very much. Baik. Okey, sini bagi hadiah. Dapat dia. Thank you. Okey, next. Kita dengar. Siapa? Thank you, Sasha. Go ahead. Alright, thank you. Kongsi-kongsi ke orang sebelah. Okey, next. Okay, terima kasih Puan Nana Marzuki. Ini adalah kelas kedua saya. Datuk Benang.
Okey. Yang lain sebelum ni tak ada macam ni lah. Okey, yang pertama, nama maksud Cahaya Nur Hidayah. Okey, yang bertudung dan berbaju ungu, Puan Nuraini, isteri YB. Okey, pernah ataupun sedang menjadi ahli majlis, Puan Zaina, sahabat saya. Okey, anak tunggal ataupun anak sulung, Puan Azira. Okey, tiada anak, Puan Amira. Pernah berdepan troll, Puan Sri Dia. Okey, ada 3 akaun sosial media aktif, Puan Mina. Puan Mina ada FB, TikTok dan IG. Pernah menulis di akhbar, Puan Dr. Marfuzah. Terima kasih menawarkan diri tadi. Okey, suka berpolitik tapi bukan ahli parti, sahabat saya Puan Sazwani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hazira. Okey, so nama maksud Cahaya Puan Nur Hidayah. Okey, bertudung berbaju ungu yang sebelah saya tadi, Puan Saziza. Pernah atau sedang menjadi ahli majlis, Puan Nurwani. Anak sulung atau tunggal, Puan Masmura. Tiada anak, Sharifah. Pernah berdepan troll, Puan Suhaili Ihsan. Okay, ada 3 akaun sosmed aktif, Puan Nura Muna. Pernah menulis di akhbar atau buku atau jurnal, Puan Sri Dia. Okay, suka politik tapi bukan ahli parti, Puan Najihah. Okay, saya Suhaili Ihsan. Jadi nama maksud Cahaya Muna Nura Muna. Bertudung berbaju ungu Muna, Puan Muna. Tadi dia yang tawarkan diri. Puan Muna. Puan Muna. Kemudian pernah sedang jadi ahli majlis, rakan FB. Hari ini pertama kali berjumpa, Puan Rina Ain. Anak sulung atau tunggal, Puan Nur Hazirah. Puan Nur Hazirah. Tiada anak, Puan Amirah. Pernah berdepan troll, Puan Sri Dia, guru penulisan saya. Puan Maznah, ada 3 akaun sosmed. Puan Maznah. Pernah menulis di akhbar, Puan Diana Bacok. Kawan lama juga. Suka politik tapi bukan ahli parti, Puan Kartina. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Syakira Hidayah. Nama yang bermaksud Cahaya, kawan dekat sebelah saya, Nur Hidayah. Lepas tu bertudung dan berbaju ungu. Dekat sebelah dia pula, Puan Saziza, Puan. Saya sempat nak kenal dari penuh sangat tadi. Lepas tu pernah sedang menjadi ahli majlis, Puan Aisyah, yang menang nombor 1 kita tadi. Lepas tu anak sulung Sharifah, kawan dekat sebelah dia. Dia dekat area situ je. Lepas tu dia ada anak Suziani. Dekat belakang saya tu. Tu. Dia dekat. Lepas tu pernah berdepan dengan troll ni Zaiza. Puan Zaiza tu. Ada ya Allah ya Tuhan. Sebenarnya tadi keluar kabut kan, macam kita duduk-duduk sebelah, tak sempat nak tanya betul-betul kan. Minta maaf. Lepas tu ada 3 akaun social media aktif. Najihah ada tadi. Tu. Sorry, minta maaf. Lepas tu pernah menulis buku dekat belakang saya, Penaira ya. Dan akhir sekali suka politik tapi bukan ahli parti, tahu dah. Oh ya, boleh duduk kat situ. Okay, congratulations. Thank you very much. Kita ada 5 pemenang solid. Dan saya dah buat benda ni dah lama, banyak-banyak. Kos dah. Ada satu kos tu sampai 100 orang, 70 orang. Kita sebenarnya ada tanam langau tadi. Langau yang buat fake news. Sebenarnya dia anak sulung. Sebenarnya dia anak sulung tapi dia anak nombor 3. Dia cakap dengan perempuan dia. So,
Saya punya tim tadi jadi langau untuk fake news puan-puan. Tapi this is the first time that I did a course yang langau ni tak lekat. Semua true cerita. Tak ada yang was very good. Thank you very much. Strategy that's pemimpin for you. Ya? Selalu pergi tempat lain, saya banyak buat course-course begini, mesti kena tangkap langau ni. Bila dia sampai depan, dia kata, oh ni, Muna, anak sulung bukan. Muna kata, tak, saya bukan anak sulung, saya nak tiga, saya buat fake news je. So dah tak menang. Tapi this is the first time that everyone got it right. Thank you, very good. Hanya tuan-tuan tak terperangkap dengan fake news. Okay, next. What is our postmortem? Dalam kerja-kerja seharian kita, you have your own kerja. Saya pun ada kerja, jadi konsultan, jadi penceramah. Tapi saya juga nak menulis, sebab menulis itu passion. Next ya. So kita ada masa yang sangat terhad. Macam latihan tadi, saya kata 5 minit. Cepat-cepat buat. Kalau 5 orang menang, dah tak boleh menang dah. So you have a very limited time. Next. And you have multitasking job. Sama macam kerja perempuan di luar sana. When you become mother, when you become worker, you become writer, become isteri lagi, become employee, employer. So banyak cabarannya. Ini kan masa yang terhad dan cabaran yang pelbagai. Kita kena ada strategi. Strategi bagaimana kita nak menguruskan satu perkara itu. Dan strategi-strategi yang selalu kita pemimpin guna ya. Sebab pemimpin wanita, saya selalu tiap-tiap hari akan dapat kata-kata hikmah daripada Tan Sri Rafidah Aziz. Dia hari-hari dibagi. Dia pernah baca buku saya. Kalau perempuan tengok buku ni, dia punya review datang dari Tan Sri Rafidah Aziz. So Tan Sri tiap hari akan bagi saya ini tak boleh. Dia akan bagi kata hikmah. So dia one of the Iron Lady. I know that's besides the point. But Iron Lady of Malaysia, kita cuba bayangkan dia ada anak, dia ada suami, dia jadi menteri paling jantan sekali dalam Dr. Mahathir. That's what we said ya. Ketua editor Mr. Times kata dalam banyak-banyak menteri dalam kabinet Mahathir, yang paling jantan sekali ialah Rafidah Aziz. Bagaimana dia menguruskan masa. Jadi bila saya panggil dia kata kena ada strategi dalam menguruskan masa. Yang pertamanya, you need to know what is your low hanging fruit. Low hanging fruit. Maksudnya, ni yang dah biasa dengar ni, saya tunjukkan seperti ni. Ya. Sebab yang pernah dengar ni. Saya cakap dengan Kak Aisyah janganlah bagi orang yang pernah pergi masuk. Nanti dia tahu semua game kita. Mungkin ialah saya terharu sebab mereka sentiasa nak datang ke bank. Low hanging fruit ialah buah yang paling rendah. Bila buah paling rendah, itu yang kita capai dulu and makan. Kalau buah paling rendah kita tak capai, kita duduk kait yang kat atas tu, buah rendah dia pun makin busuk. So very important low hanging fruit. Dalam 9 kotak itu, 9 kotak yang kita nampak tadi, apa dia yang orang kata low hanging fruit? Buah paling rendah yang senang boleh makan. Mungkin nanti dulu Mimi, you give me a name. Give me a number. Give me a number. Number dulu dia, so that they know how to play. Number 3. Number 3. What is the number 3 in the name list? Puan Azzi Azli. Puan Azzi Azli. Mana satu? Oh, tu dia. Puan Azzi. Dia dah takut dah. Dah prepare dah. Okay, Puan Azzi. In that 9 boxes, dalam 9 kotak itu, mana satu yang buah paling rendah? Low hanging fruit yang senang dia tak soy dia boleh terus buat. Untuk saya pada hari ini adalah yang bertutur ungu. Good, very good. That's very good. I said that's the low hanging fruit. Kalau perempuan tak kenal pun dalam dewan ni, first time jumpa ni pergi persidangan antarabangsa, satu jiwa pun tak kenal dalam persidangan yang sama, tu kena dapat ni. You tak kenal, you tak boleh nak terus isi. Orang sebelah pun takut nak cakap lagi. Tapi bila tengok yang 9-9, kita baca dulu 9-9, yang berbaju ungu yang paling senang. Sebab you boleh lari je terus tudung ungu ni. Puan, apa yang
Terus salah tulis nama. Betul tak? That is the, so in your daily job, you have to know which one is low hanging fruit. Yang tu settle dulu. Ya? Yang tu settle dulu. Sama juga dalam kerja. Yang kedua, priority, keutamaan. Itu lagi satu strategi yang boleh buat. Saya suka tadi yang last kali. Apa tadi? Adik seorang ni tadi yang last. Dia kata dengan saya, saya tanya semasa saya je. Geng-geng sini je. That is priority, smart strategy. Dia tak main lari hujung tanya tu. Nak cari nama, tanya, kau apa ni kat sini, kotak ni kau? Dia mana satu kau punya? Senang settle. So strategi kena ada. Saya pernah buat benda ni, saya kata the top 3 yang menang kat sini, dia menang. Saya tengok seorang mamat ni, dia bukan khusus kepimpinan, khusus leadership dengan jabatan kerajaan. Dia tak buat apa, dia diam je. Dia malas kadang-kadang sebab dia dengar teks. Rupanya apa dia buat? Dia tunggu seorang yang first tu cakap bingo. Bila orang yang first tu kata bingo, dia pergi lari kat orang tu. Boleh tak aku tipu kau? Dia pula dapat bingo nombor 2. Itu pun strategi. Pandai dia. Saya tak kata tak boleh tiru. Sometimes, masa terhad kita, you need to know how to strategize. Very important as a women leaders. You've got so many things to handle. Strategize. So, priority, low hanging fruit, we settle dulu. Next, due diligence. Jadi, you guys tak terperangkap. Banyak course yang saya buat. Dia lari je dekat Muna kata, saya nak sedang. Alah, Muna nombor 3, dia lah terperangkap. Dia selama datang depan, malu juga lemak. Saya tak check dulu. So, dalam dia menjalankan misi, especially as writers, very important, apa saja yang you tulis, you due diligence. Maknanya, semak fakta sahkan. Kenapa? Dalam kita kelakar buat ni, nak tulis ni, nak ada yang kalangan politik, kalau ada kalangan politik, nak lawan walaon lah, waladik lah, walatuk lah, kadang-kadang tu emosi kan. Ambil lah segala fact daripada TikTok tu, pak, letak dalam tu. Tiba-tiba kita tulis benda tu fake news. Habis credibility. So you have to have due diligence and very important as sekali your fakta lari ke laut dalam, you sekali pun ke laut dalam. Very important. Alright, next. Okay, now to do activity. Now I want you to have mind setting dulu. Alright, kita dah ada activity sekarang. Saya nak buat mind setting. Mind setting kena betul supaya we can move towards. Prepare your mind first before we go to writing. Now we want to ask, bila kita nak tulis penulisan yang berpengaruh. Bila kita cakap pasal pengaruh, kita cakap pasal kepimpinan. Bagaimana kita nak interpret pengaruh dan kepimpinan? Perlu ke seorang tu ada pengaruh, maknanya dia ada jawatan? Perlu ke dia pengaruh tu maksudnya dia ada followers ramai? Baru dia ada pengaruh. Anak present tentang pengaruh dan kepimpinan dimainkan dalam dunia kepimpinan sekarang. Tuan-tuan perasan tak? Ahli politik, menteri, kalau kat social media, jenuh nak dapat like. Orang dah tak like lah. Sebab ada kajian menunjukkan bahawa kepercayaan kepada ahli politik adalah rekod orang dah tak percaya. Walaupun ahli politik tu baik, bagus sebagainya, orang dah percaya. Lahir pula influencer, pengaruh. Dia cakap je, berpuluh ribu orang percaya. Tapi dia tak ada jawatan. Jadi kita kena fikir balik. You nak pengaruh ada jawatan? Atau you nak pengaruh yang tak ada jawatan tapi suaranya kuat? So sometimes you know, ada pengaruh, tak semestinya you ada jawatan pun. Itu pun boleh juga, boleh beri impact. So I have many hats. Saya kerja, konsultan undang-undang kerajaan, kita buat undang-undang, kita buat policy, kita bagi training dan sebagainya. Saya juga buat podcast bersama Syed Munawar. Saya juga ada family, ada yang tak pernah nampak Rumi saya. Saya di sini, perempuan eksklusif dia nampak.
Saya letak di situ. Dia tak suka dipertontonkan. Okay, dan saya juga buat pelbagai. So I have many hats, mother, a trainer, kadang saya buat lecturing dan sebagainya. The many hats I have. Do I have pengaruh? I think I have a bit. Or else you won't datang juga hari ini. But I don't have position. So you have to think about it. You want pengaruh? Not necessarily you have jawatan. Next. So this is my media social. Bukan nak flex. Tapi this is 8 years of struggle. Yeah. Alhamdulillah, Facebook saya selepas 8 tahun, 2 minggu lepas dah tekan 100,000 pengikut. And it's a struggle because saya lawan troll, walaon, walatok, walatik, walanon. Saya terpaksa lawan 8 tahun. Dan Alhamdulillah, lepas 8 tahun, orang dah boleh terima yang tak semestinya kita nak cakap tentang politik tu, kita kena ada parti. We can talk on behalf of the country. Yeah, so people dah mula sikit-sikit percaya dan share saya sekarang pun dah ribu-ribu. Bukan like ya, share ribu-ribu. So maknanya saya dah keluar echo chamber saya dah dapat fans sitters atau saya dah majority yang baca. Alhamdulillah. Okay, next. So selain daripada di media sosial, kan kita tulis media sosial, kita nak impact kita kita tulis je media sosial tu. Tapi kita tak tahu siapa yang baca. And sometimes tulisan saya diambil oleh akhbar dan diletakkan di luar sana. Dan mereka juga kadang panggil bagi pandangan. Ini pengaruh dan impact itu tuan-tuan dan puan-puan. You can also be me. If you persistently, I want to entice you. Have faith in your side, yourself. That kadang tulis media sosial pun orang akan ambil. Orang yakin, siapa boleh ambil tulisan di dalam media sosial letak dalam. Apa? Ini dah ada era baru dalam media. Media dah tak tanya dah profesor-profesor saja. Dia tanya juga key opinion leaders, KOL dalam. Itu yang saya nak perempuan. Penulis yang berfikir dia menjadi key opinion leaders. That's where you guys are heading. So that you can also have tulisan you guys dalam media. Baik. So this is a quote by Cory Booker. Cory Booker ni is a very good politician in US. Dia lain. Dia bukan geng-geng Trump dan sebagainya. Dia very merakyat membumi. Dia kata leadership is not a position or a title. It's an action and something. Saya nak perempuan faham yang perempuan hanya leaders of NGOs. Ada yang kalangan masuk parti juga. But you don't have to have position like impact. Tak perlu ada jawatan untuk memberi impact. Jangan fikir nak berebut jawatan dia. Tu yang perempuan bergaduh tak kira rambut tak dapat jawatan. Cah kuping dan sebagainya. No, don't wait to get position to get impact. You can be impactful without position. And saya bukti hidup. I don't have position. But people can call me to give opinion, people can call me to write up articles. Pimpinan bukanlah satu jawatan atau gelaran, ia adalah tindakan dan tahunan. It's very important. That's your mind shaping. Sebab saya tahu ramai dalam kalangan bila kita masuk ni, puan, saya nak tulis yang mana, saya bukan siapa-siapa. You are a mother. Mother can survive anything. Setakat kena terus sikit-sikit panggil walaman walatot. Padahal kita beranak kot. Tanya Pak Anak. Panggil sundal pelacur. Bosnya Karwa. Padahal. So we have to be tough on ourselves. Because kita bukan biasa. Next. Pengaruh tanpa kuasa tanpa posisi. You don't need a little. You don't need a title to move minds. You can move minds. So you want to be pemimpin? Pemimpin paling agung ialah pemimpin yang boleh menukar fikiran pengikutnya. If you seorang pemimpin, tapi you tak boleh sway the fikiran pengikut, you are not a pemimpin. You dapat position je. Orang buat butuk di belakang je. But if you can change minds, you are pemimpin. Alright? Dunia hari ini tak kehabisan orang bercakap, tapi kita kepada orang yang bermakna dia bercakap. So I want you to be writers yang bermakna, bukan saja viral. Very important. Next.
Okay, Malaysian women would like dekat position ni, kita banyak ada yang menulis ya, kuasa tak perlu jawatan daripada zaman-zaman dulu lagi, kebarangan tak mesti lantang, kadang-kadang berbisik. Kalau mereka hidup hari ini, bagaimana mereka, suara mereka akan mendengar dan semestinya. Banyak different race dan sebagainya, mereka dulu so, jadi inspirasi kepada kita. Baik. So that is mind setting. So the mind setting pertama yang saya nak perempuan cakap, jangan takut menulis. Jangan takut tak ada jawatan, saya orang biasa, saya tak boleh tulis. No. Nah, memberi impact tu tak ada jawatan pun boleh memberi impact. That's number one ya. Lesson number one. Number two, now we go to, dah kita preparing orang lain nak menulis ni. What are the strategy untuk melebarkan pengaruh? Setiap pemimpin wanita ada 4 tenaga. Saya cakap tadi, jiwa, akal, body, tindakan, our persembahan, how we want to move things, keteguhan, our muscle. Very important. Ini yang kita akan cakap dan hari ini. Baik, komponen pertama, jiwa, soul. Kita kena menulis atau bersuara dari jiwa. Okay, second activity. Dalam worksheet puan-puan ada kedua, ada yang kedua itu, what you do, you have to interview a partner and you interview dia untuk tanya apa dia jawapan yang ada dalam tu. Saya bagi 5 minit. Tanya sebelah. Ini dulu okey. Yang ini dalam soalan ni apa sesuai itu menjadi pemimpin? Sesuai itu menjadi pemimpin apabila dia berupaya mempengaruhi minda orang di sekelilingnya. Itulah yang paling utama. Macam Kak Shima pula, apa yang maksud itu menjadi pemimpin adalah samalah dia berupaya mempengaruhi fikiran seseorang, ada karakter tegas dan boleh mengawal situasi dan keadaan. Ada karakter tegas dan boleh mengawal situasi dan keadaan crowd lah. Situasi crowd. Okey. Ya, ambil gambar handsome sikit comel-comel. Tak apa, buat interview sikit. Okey. So macamnya 1, 2, 3. Okey, cun. Okey, naklah juga. Tapi sat lagi ambil. Berlakon dia. Okey. Pernahkah terlibat dalam situasi yang anda memimpin tanpa jawatan atau kuasa? Pernah tak? Pernah. Sebab saya memang tak ada jawatan. Saya ni macam nak cakap kita panggil yang bila seorang yang ada karisma tu. Okey. So maksudnya pernah bila seseorang yang ada karisma tu dia tak perlukan jawatan atau kuasa untuk memimpin lah. Macam mana kita tahu kita boleh memimpin apabila orang kita ada followers. Padahal kita tak ada pegang jawatan apa pun. Macam tu lah. Adakah anda terlibat dalam situasi yang memimpin tanpa jawatan dan kuasa? Okey, contohnya macam Kak Shima, pernah juga macam contohnya dalam situasi memimpin satu grup yang besar untuk performance. Performance maksudnya yang mewakili jabatan. Macam itulah, maksudnya kita tak ada jawatan tapi macam dan memimpin keluarga besar. Keluarga besar, family besar lah untuk mengendalikan sesuatu event. Adalah okey dah, selamat. 2 more minutes. Tambahan lagi nombor 1 atas. Apa yang tambahan lagi apa yang membuatkan seseorang itu menjadi pemimpin? Apabila orang di sekelilingnya senang dengan dia. Macam nak cakap Merasa senang lah. Merasa selesa lah. Merasa selesa dengan dia. Nanti kita elevate lah kalau panggil kan. Lepas tu kita cakap lah, dia tak rasa terancam. Yang pentingnya dia tak terasa terancam dengan pemimpin tu. Dan dia boleh dideteksi
didekati jugalah ni seorang pemikir kan. Dan mudah didekati. Dan mudah didekati. Kalau tak ada jiwa tu macam mana dia nak perempuan kan? Dia tambah-tambah je lah. Yelah, setakat ni okey. Kadang buat macam kejadian. Saja Candy. candy lah, candy. Oh, thank you. Suruh acah-acah lain boleh. Tak naklah saya ke depan, tengok muka depan. Tak, kita tak lama. Kita kena jadi.